Good morning YouTube. Okay, hari ni nak ke Melaka, nak ke rumah Cikgu Anwar. Ada sedikit bacaan doa selamat untuk family dia dan anak dia. So selepas tu bolehlah berehat-rehat bersama family. Saja je bawa diorang jalan cuti sekolah ni kan. So hari ni tak ada motovlog. Hari ni just santai-santai. Dah sampai dah rumah cikgu. Penat dah tuan rumah ha. Yalah. Penat tak ada apa. Ini lot special ni. Itu mestinya wajib lah. Ini benda wajib. Kalau sampai Melaka ni benda wajib lah. Oh, terbaik ni. Saya ni orang pertama sampai ni. Memang perhabis lagi ni. Rosak diet ni. Bos kena pakai ujung dia. Buka apa tu? Ada bos yang kena pakai. Ada bos. Okay cikgu, jemput sekali cikgu. Jemput kan? Jom. Saya melayan lah boleh ni. Okay, tadi dah selesai kat rumah Cikgu Anwar. Dah selamat makan tengah hari semua. So sekarang ni nak ke Bandar Melaka. Nak pergi check in hotel. Hotel kali ni saya pilih Hotel Ramada. Saya tak pernah pergi lagi, tapi nampak dia punya iklan semua macam menarik. Okay, so nanti dah sampai sana nanti saya update. Okay, so sekarang ni saya di Hotel Ramada Plaza. Baru nak check in, tadi dah selesai makan kat rumah cikgu. So hotel ni rasa dia dah baru renovate kan. So tema Christmas lah, pokok Christmas banyak. Nanti nak masuk bilik ni saya tunjuk macam mana. Okay, check in pun dah selesai. Sekejap lagi kita boleh naik bilik, tengok macam mana. 2013. Okay, terima kasih. Good morning YouTube. Senyumlah sikit. Senyumlah sikit. Alright, so bilik nombor 2013. Okay, sini. Ke kanan. So hotel ni dia baru renovate. Sepatutnya nampak lebih menarik kan. Kita tengok macam mana Hotel Ramadan. Baik tak baik. Dulu tidur Hotel Hilton, hampir bergaduh kat sana pasal parking motor. So dekat sini, kita tengok macam mana hotel ni. Kita tengok macam mana hotel ni. Uyo. Dua single. Hari hujan Melaka. Menarik. Cuma dia kata ada sofa bed. Nampak gaya macam tak ada. Toilet pun terbaik. Dia baru renovate kan. So ok lah, nanti apa-apa saya update. Okay, tadi bilik salah. Bilik tu tak ada apa yang saya nak. Bukan yang saya bayar. Sekarang ni inilah yang saya bayar. Alright. 2 single, 1 sofa bed. Inilah yang saya bayar. Lepas tu boleh dapat pool view. Okay. Nampak tasik, dapat tank. So di situ lah tank. Sedekat je, dia kata 2 minit 3 minit boleh sampai. Alright. Menarik. So hotel ni punya room service, menu dia tak payah pakai paper lah sekarang. Kita boleh order pakai IPTV ya, pakai remote control je. So nampaknya manusia pun dah semakin moden dan semakin malas. So boleh tekan dia masuk dalam bil je. So sekarang ni saya pun agak lapar agak ni. Sandwiches and burgers. Jom apa ada menarik. RM20. Harga dia tak tulis ke?
beef or cheeseburger, club sandwich, sandwich creation. Apa RM1 tak tahu ni. Ini semua ni trap ni. Chicken burger. Okay dulu. Apa jadi? Oh, RM33 sahaja. On a toasted sesame bun with sauteed peppers, french fries and coleslaw salad. Oh, boleh terus order jadi add to cart tu. Dah macam eBay lah. Okay, so agak canggih tapi agak leceh juga. Macam saya ni jenis malas benda macam ni kan. Baik tengok menu old school tu kita call terus je, senang. Ini semua ni makan masa kat ni. Ada orang mungkin suka, ada orang mungkin tak suka. Saya 50-50 je. Kalau tengah kebuluh, saya silap, TV ni pun crack. Okay, salad apa ada pun menarik. Mix Ramada salad. Ramada Caesar salad. Macam menarik ni. Boleh makan je gini, tak kebuluh lah. Lebih baik makan ni, makan benda lain. Selain daripada tu sajalah. Nanti kalau ada apa yang menarik saya pergi gym. Petang ni nak pergi gym lah. Petang ni nak pergi gym. Dah banyak hari tak pergi gym, sibuk hal lain. Salmon steak 56, fish and chip 49, ribeye steak 68, lamb chop 68. Harap-harap gambar dia ni semua sama lah presentation yang masa dia hantar ni kan. Jangan sampai lain sudah. Saya pun bukan dibayar oleh Ramada untuk promote diorang. Kalau saya kata tak best, saya terus terang cakap tak best. Tadi pun hampir nak bergaduh tadi. Saya bayar untuk bilik ada sofa bed, dia bagi bilik tak ada. Lepas tu macam-macam pula kainah dia. Tapi okey lah, dah settle. Alright, apa-apa nanti saya update. Okay, tadi pun dah order room service. So ini mi goreng mamak RM30 kot. Ni chicken fillet apa benda macam fish and chip. Sup tambah RM5 saja. Dapat dinner roll. So sedap tak sedap tak tahulah Hari pun hujan, jalan pun jam teruk. So kita makan dululah. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Okay, so sekarang ni saya nak pergi gym. Sekarang pukul 5 lebih. Di malam kadang mesti malas sebenarnya. So sekarang nak pergi gym. Harap orang tak ada. Saya pun tak tahu gym ni macam mana rupa. So kita tengok macam mana ni gym ni. Okay, gym kat sini. Register here. Yeah. 102. Okay. Gym kat side. This side? Yeah. So this is the fitness center. Okay. Looks okay. Got treadmill and all that. So saya memang tak pernah miss kalau datang ke hotel mesti nak pergi ke gym. So gym dia nampak menarik. Banyak facility ada. Okay. So saya nak lari dululah. Pemandangan pun cantik. Inilah dia Melaka, bak tak bawah tu. Jam saja. So dah 20 minit cardio, peluh pun tak ada lagi ni. Sejuk gila dah. Sejuk gila babe, nak kata. Peluh pun tak ada. Dah 2 kilo lebih. 20 kilo, 20 minit. Gemuk gini. Gemuk lagi. Pagi yang tak pernah tengok kaki saya kan. Saya tunjuk kaki saya. Ni. Dulu forest masuk kat sini. Pusing sampai ke sini. Terbarai kaki. Kaki besar sebelah. So rider-rider, hati-hatilah di jalan raya. Baju ni pun dah besar dah ni. Nak kena beli saiz XL atau L lah. Rasanya L lah. Ni double XL. So nak angkat besi jap.
Semua mesin ni macam baru lagi tau. Orang pakai mungkin hotel punya kan. Tapi memang itulah. Lepas ni kalau berkesempatan pergi pool lah. Kalau tak, esok lah sambung. Esok pagi-pagi kena pergi gym. Pasal makan ni hari pun banyak kat jemaah Cikgu Anwar pun makan pun lauk. Sedap-sedap. So okay. Floor. Penat lah. Tak api memang sejuk gila lah. Peluh pun tak ada lah. Luar biasa rasa macam dekat Amerika lah rasa. Peluh sikit je. Tak macam saya dekat gym kat KL kan. Masuk-masuk dah bawa kaki lah. Orang tak ada kan. So ada tengok swimming pool ya. Ni semua hall-hall untuk parti apa. Alright. So hari lagi masih lagi hujan. Okey lah pool dia. Pool ni dia semua sama level ke dalam sana? Saya dalam 1.5, 1.9? 9 feet. 9 feet lah, 1.5 lah meter lebih kurang. Oh, 3 meter. 3 meter dalam apa? Tutup pukul 10 Ada tak orang swim malam? Ada juga. Saya vlogger, sorry. Ada juga ah. Okay. Boleh order food apa tak boleh sini Oh boleh juga. Okay. Hujan ni. Sauna ada tak ada? Sauna ada. Untuk lelaki ada sauna dengan steam bar. Dekat sana? Dekat bawah 38. Oh 38 juga. Oh okey. Ni dekat reception ni semua. Dari tu saya dah keluar dari gym lah. Ada kat situ lah yang Gym lepas tu ada table kadang-kadang saya jaga. Kadang ada orang lain jaga. Abang sign kat situ bina nombor. boleh masuk lah. Boleh. Nanti dia orang bagi kunci dengan towel. Okey. Itu tutup pukul? Pukul 11. 11 malam. Okey, alright. Okay, bye. Alright. So nampaknya hari hujan. Tak boleh nak swim lah. Kan sambal petik lah kan susah lah. Dia kata tutup pukul 10. Tengok macam mana lah kalau rajin. Gila malam. Kalau tak, esok pagi lah kan. Kita gym dulu, swim, breakfast. Memang terbaik lah. So sekarang ni balik bilik lah. Malam tak mana nak dinner. Okay, nanti saya sambung. Okay, so tadi dah pergi gym, dah pergi swimming pool. So semua dah siap-siap dah. Mungkin nak makan luar, mungkin tidak. Tengoklah hari hujan je, malas. Jalan jam gila tu. So rasa malas nak bawa keluar kereta. Rasa nak tengok bawah ada apa menarik. Tak ada apa, naik balik je lah. Order room service. So penat lah. Gym tak penat, swimming tu memang penat. Okay, so hari pun hujan. Saya pun malas nak keluar. Lepas tu jalan pun jam. Nanti hotel ni pun memang dah full house. Kalau saya alih kereta mesti tak ada parking. Valet pun penuh. Sudah ada pergi KK, pergi borong barang. Air memang susah, air mahal gila. Tak apa, jadi kita order room service sahaja. Ini hari memang hari koyak sedunia. So tak ada apalah. Esok pagi pergi gym, lepas tu pergi pool, breakfast, balik KL, boleh sambung kerja. Alright. So malam ni order lagi room service. Nasi goreng malam ni terbaik lah. Sebab ada cencaluk lagi, sama belacan, kuah kacang, ada sate. RM30 malam ni. Alright. Nampak macam sedap. Tadi mi goreng mamak sedap. Yang apa tu, yang ayam tu pun sedap juga. Ni pun nampak macam sedap. So selamat menyambut selera. Saya je yang makan sebenarnya ni. Good morning. So
Semalam penat, gym pagi tak pergi. Sekarang lagi breakfast dulu. Morning boss. Kegetak je. Okay, so sekarang ni berada di lobby hotel. Full house hotel ni. Sampai orang buka meja 1-2 ekstra keluar daripada kafe. So, rumah kami makanan dulu. Kita lagi bawa ke saya. Zarin, nak makan? So hari ni pun santai je lah. Lepas makan ni saya pergi gym, lepas tu swimming, lepas tu boleh check out. Lepas tu hala ke KL, mungkin nak pergi Mid Valley kot, mungkin lah. Atau mungkin ke Avenue K. Tapi rasanya Mid Valley kot. So je lagi saya tengok apa dia yang untuk makan. So ada pastry, macam biasa lah. Apa ni? Ni si yogurt ni. Yogurt, oat tu. Oh, sejuk oat. Tak sanggup ai. Roti ada. Air ada. Si lemak. Memang banyak choice lah. Scramble, roti French toast, wadah, curry puff, ada toast, pancake, ni omelette station. I nak 2 omelette Oh ni nasi goreng telur rebus. Oh banyak nak makan ni. Lapar. Okey, so hari ni bantai nasi goreng, nasi lemak, ada telur rebus 2 biji, ada omelette. Nak jadi pun tak tahu ni. Tak apa, lagi swimming. Alright. So sekarang ni dah pukul 12 lebih dah, nak check out. So Melaka ni memang tak habis-habis jam. Nampak tak kita kat bawah tu. Daripada semalam, tengah malam, pagi tadi, tengah hari ni, oh jam saja. Memang tak kena kali ni kan. Public holiday, cuti sekolah, weekend, semua sempur sekali. Tapi Hotel Ramadan okey, terbaik. Kalau bukan cuti sekolah, bukan public holiday, rasa okey lah, tenang lah duduk sini kan. Tank semua kat sebelah je, jalan kaki je kalau nak pergi tank ke apa kan. Sekarang ni nak bersiap-siap nak balik KL, mungkin nak pergi ke Mid Valley lah. Okay guys,